Ni motor saing kita ni baru sapa ni. Baru sapa dalam seminggu. Hari ni dia bawa jauh sikit ni. Ni dia panggil Modernas Elite So 50S. 100 So 50S, cc dia 150 lah. Okey, kalau kita tengok dia bentuk dia comel ni. Bentuk dia comel lebih kurang supaya ada motor hot sehu tu, ada sejenak motor hot sehu tu. Dah. Alah serabut bunyi kelakon-kelakon gapo tu tak apalah. Ni stiker mahal ni, jangan cabut ni, Modernas 30 tahun. Okey, kita tengok dulu serang. So pusingnya. Okey. Motor bang kedal lagi. Okey, mula-mula kita tengok depan dulu. Tayar dia. Ni ring 13. Tayar 110, ring 13. Depan ni guna brake disc. Oh, comel betul brake disc dia ni. Ada ABS. Lepas tu fork ni telescopic fork lah ni. Tengok kalau lampu depan ni LED ni. Okey, lampu LED. Okey, windshield depan ni tak boleh hajah. Windshield dia mati dah. Okey. Lepas tu kalau kita tengok side mirror ni, comel kat lah juga ni, tidak kata bolak ni side mirror dia ni. Bocor tajam. Standard dia pun comel dah side mirror ni. Okey. Meter TFT dah. Okey. Dibuka kan ni? Tu meter dia. Meter dia comel lah meter dia tu. Mileage baru 58 km motor baru. Enjin duk situ. Enjin dia 149 cc ni. 13.5 Nm torque. Okey. Kau tengok belakang ada sak soba. Kelantan panggil sak soba ada dua. Absorber dua. Boleh adjust dah. Tu adjustable. Tayar belakang ni 13 juga ni. 13 saiz 130 tayar belakang. Ni bentuk ejuh dia. Comel ejuh dia ni. Ni ada cover atas ni, tak suri panas ni. Okey, belakang pun lampu LED. Tu bentuk lampu belakang dia tajam. Okey, ni karya. Karya ni kalau nak pakai tok box boleh tukar rack and mat masuk. Rack and mat masuk boleh guna tok box. GB kau gapo boleh lah. GB waktu bedah kau dok. Kita tak tahu. Tapi hot and mat memang boleh masuk. Okey. Lepas tu ni pak pijak kaki orang belakang ni. Gitu ya. Okey. Lepas tu depan ni ada dua space, alik kiri alik kanan. Kalau alik kiri kalau ambo sumbat tangan dalam lah. Boleh hubungan menera ke telefon kau boleh sebab dia ada pak ngecah ni. Tu ada pak ngecah. Ada dua pak ngecah. Okey, cuma kalau nak sakut telefon kena sakut di ni dah. Sakut di side mirror. Kalau nak sakut telefon. Okey, alik ni sama lebih kurang lah. Lebih kurang speed dia. Besar alik kiri lagi pada alik kanan. Okey, cushion. Cushion lembut ni. Macam cushion NVX lagu ni. Macam cushion NVX. Okey, kita nak buka seat, nak tengok space storage dia. Storage dia tekan situ saat ni. Okey, kita akak tengok. Okey, ni storage dia. Storage dia ni dalam berapa liter tu ni? 23 berkali. Ni storage dia. Lepas ni dia kakah ni. Kemudian ada buih dah kakah ni.
Ni kalau storage dia ni, topi keledar ni muat ni. Muat ni topi keledar ni. Kalau full face tak tahu. Kalau topi keledar biasa, kalau string muat. Tapi tak apalah, boleh bubuk. Okey, kita tutup. Kita tutup dulu. Okey, tempat nak buka minyak, dia sebelah tempat seat tu. Okey, ni tempat minyak. 12 liter. 12 liter ni jauh 200 kilo lebih. 300 boleh sapa kalau lari slow. Ketinggian dia rasa dalam 170 gitulah. Nanti terang ambo duduk mata. Okey, ni ketinggian dia dah. Ketinggian ambo 194 cm. Jadi ketinggian dia dalam 170 gitulah. Jinjin juga ni sikit ni. Tapi motor ni ingin ni. Kedudukan dia straight straight. Tak lenguh jalan jauh beres ni. Sedap ni nampak orang duk naik ke Teh Highland gapo beres belakang dengan motor ni. Pick up dia dengan 14 horsepower. 13.5 Newton meter tok tu beres. Okey.